di dalam Zal. Okey, hari ini kita berada di tapak warisan Kuala Perang Terengganu. Di sini ada satu menu yang istimewa iaitu murtabak kota kemih, goreng mi, canai dan sebagainya. Okey, kita tengok apa lagi yang ada. Macam tapak warisan Kampung Tengah Kuala Perang, yang indah dan santai, jemput datang bersama-sama ramai.